Nama aku Maya. Umur aku 27 tahun. Dan aku telah lumpuh dari pinggang ke bawah sejak satu kemalangan jalan raya yang membelah hidup aku kepada dua bahagian, sebelum dan selepas. Aku pergi ke majlis pertunangan abang aku bukan untuk mencari perhatian. Aku pergi kerana sebahagian daripada diri aku masih mahu percaya bahawa ada sebuah keluarga yang menanti aku di sebalik semua senyuman palsu. Gambar-gambar yang dipaksa dan hinaan yang dibisikkan. Aku memakai blaus berwarna krem yang lembut, menyikat rambutku rapi, dan memberitahu diri sendiri bahawa aku boleh bertahan untuk satu malam di dalam dewan yang penuh dengan orang yang akan memandang kerusi roda aku dahulu sebelum memandang wajahku. Aku silap. Sebaik sahaja aku menolak kerusi roda menghampiri ruang bergambar, senyuman abang aku berubah. Bukan jenis perubahan yang boleh disedari oleh orang luar, tetapi jenis renungan yang sudah lama aku belajar untuk takuti. Dia memandang kerusi roda aku seolah-olah ia adalah kotoran selut yang memijak karpet putih. Kemudian dia ketawa, cukup kuat untuk didengari oleh semua orang, dan berkata bahawa aku hanya berpura-pura untuk meraih simpati. Ayah aku tidak membela aku. Dia memanggil aku kegagalan terbesar keluarga. Seolah-olah tulang belakang aku yang hancur ini adalah satu penghinaan peribadi buatnya. Ibu aku pula memalingkan wajahnya, jijik. Seolah-olah membantu aku hanya akan merosakkan gambar kecil yang sempurna yang telah mereka bina untuk majlis pertunangan abang aku. Aku cuba menahan tanganku agar kekal stabil di atas roda. Aku cuba menerangkan bahawa aku tidak boleh duduk di atas kerusi hiasan yang mereka mahukan untuk sesi bergambar itu. Abang aku melangkah lebih dekat, suaranya merendah bertukar menjadi sesuatu yang kejam dan teruja. Berhentilah berlakon, katanya. Kemudian dia mencengkam bahuku dan menarik aku keluar dari kerusi roda dengan kasar. Aku jatuh terhempas ke lantai. Kepalaku terhantuk pada bucu pentas bergambar dan kaca yang pecah memotong tapak tanganku. Untuk beberapa saat, tiada siapa yang bergerak. Mereka semua hanya merenung aku yang sedang berdarah di atas lantai. Manakala abang aku terus menyalahkan aku kerana merosakkan majlisnya. Apa yang mereka semua tidak tahu ialah, seseorang telah pun menghubungi 999. 15 minit kemudian, 5 orang anggota polis melangkah masuk melalui pintu dewan, dan seluruh majlis itu membeku. Sebelum aku beritahu apa yang berlaku selepas itu. Beritahu aku bagaimana cuaca di tempat korang hari ini? Adakah ia rasa tenang, mendung? Atau tidak dapat diramal seperti malam keluarga aku akhirnya terbongkar rahsianya? Sejam sebelum abang aku meletakkan tangannya ke atas aku. Majlis pertunangan itu masih kelihatan seperti jenis acara yang orang akan muat naik di media sosial untuk membuktikan hidup mereka sempurna. Lokasinya di Skylink Glass Hall. Sebuah dewan acara atas bumbung yang mewah di tengah-tengah Kuala Lumpur dengan dinding kaca, lantai batu yang digilap, dan pemandangan bandaraya yang membuatkan setiap tetamu berhenti untuk bergambar. Orkid putih tergantung dari bingkai keemasan. Lilin berwarna syempen tersusun di atas meja. Sebuah dinding mawar berwarna merah jambu pucat berdiri megah di belakang ruang bergambar dengan huruf awal nama abang aku dan tunangnya bercahaya dalam lampu yang lembut. Ia kelihatan cukup mahal untuk membuatkan sebarang kebaikan rasa tidak kena pada tempatnya. Abang aku, Nazril, berumur 32 tahun, kacak, bercita-cita tinggi, dan bekerja sebagai pengarah pembangunan projek untuk sebuah syarikat kumpulan hotel mewah. Malam itu penting baginya lebih daripada sekadar cinta. Ramai tetamu yang hadir mempunyai kaitan dengan syarikatnya, pelaburnya, atau pangkat yang dia idamkan. Tunangnya, Sofinya, melangkah di ruang dewan dengan gaun sutera berwarna syempin.
Tersenyum gementar seolah-olah dia cuba untuk seiring dengan lelaki sempurna yang dia sangka dia kenal. Ibu bapa aku berdiri berhampiran bar minuman, bangga dan berlagak. Ayah aku, Datuk Kamal, pernah menjadi pakar perunding polis selepas bersara dari pasukan PDRM. Dan dia masih bertingkah laku seolah-olah setiap orang di dalam bilik itu berhutang rasa hormat kepadanya. Ibu aku, Datin Salmah, mempengerusikan jawatan kuasa amal dan sangat suka bergambar untuk kempen-kempen kesedaran UQ dan inklusiviti. Tetapi apabila anak perempuannya sendiri berkerusi roda masuk, senyumannya menjadi tegang seolah-olah aku telah membawa cuaca buruk ke dalam dewan. Kod pakaian malam itu ialah putih, emas dan syempin. Aku dah cuba. Aku pakai blaus krim, sket kuning air dan juga melilit selendang emas di sisi kerusiku. Tetapi kerusi roda aku berwarna hitam kusam, ditempah khas. Dan ia adalah satu-satunya sebab aku boleh bergerak di dunia ini tanpa perlu meminta izin. Bagi aku, ia adalah kebebasan. Bagi mereka, ia adalah satu kecacatan. Nazril menyedari kerusi itu sebelum dia menyedari aku. Matanya jatuh pada roda, kemudian naik ke wajahku dengan riak kekecewaan yang sama. Seolah-olah kecederaan saraf tunjang aku adalah satu pilihan yang aku sengaja buat untuk memalukannya. Dia mencium udara di sebelah pipiku dan berkata, "Maya, kau datang." Bukan dengan nada mesra, hanya terkejut, hampir kecewa. Aku memberitahunya, tahniah. Aku benar-benar maksudkannya. Pernah ada satu masa di mana aku percaya dia mahukan aku dalam hidupnya. Sebelum kemalangan itu, sebelum masuk hospital. Sebelum keluarga kami membina penipuan besar semata-mata untuk menutup mulutku. Nazril mengeling ke arah dinding bergambar dan merendahkan suaranya. Cuba jangan letak diri kau dalam setiap gambar malam ni, okey? Sofenya tengah stres. Aku bergerak ke tepi dewan berhampiran sebuah tiang di mana aku boleh melihat majlis tanpa menghalang laluan sesiapa. Aku sentiasa mengira ruang, laluan keluar, karpet, kaki meja. Dan orang yang melangkah ke belakang tanpa melihat. Aku telah menghabiskan 2 tahun mengecilkan diri aku demi keselesaan orang lain. Tetapi walaupun di sudut dewan, aku masih terlalu menonjol. Ibu aku datang dahulu, memegang gelas minuman. Dia menunduk, masih tersenyum ke arah tetamu, dan membisikkan, "Boleh tak kamu bergerak jauh sikit dari kawasan utama?" Jurugambar sedang ambil gambar latar belakang. Aku bertanya ke mana dia mahu aku pergi. Matanya melirik ke arah lorong berhampiran tandas. Duduk di tempat yang tak terlalu menjadi tumpuan, sayang. Malam ini malam Nazril. Ayah aku menyertainya dan tidak peduli untuk berbisik. "Maya, kenapa semuanya mesti nak jadikan tentang kamu?" Aku memandangnya. Aku hampir tidak bercakap apa-apa. Dia memandang kerusi roda aku, kemudian tetamu, kemudian aku. Kamu sentiasa cari jalan untuk ingatkan orang yang kamu ni cacat. Seorang wanita berhampiran meja pencuci mulut menulis sedikit. Dia nampak elegan, mungkin dalam lingkungan 40N. Memakai gaun biru kelat dan mempunyai riak wajah tenang seorang doktor. Aku belum mengenalinya lagi, tetapi aku perasan riak bimbang pada matanya. Ayah aku menyambung, "Kamu sepatutnya boleh berusaha lebih sikit. Abang kamu sedang cuba bina masa depan. Jangan buat keadaan jadi pelik." Aku mahu membalas bahawa aku juga pernah mempunyai masa depan. Aku mahu memberitahu bahawa Nazril yang memandu pada malam masa depan aku dihancurkan. Sebaliknya, aku menelannya kerana selama 2 tahun. Keluarga aku telah melatih aku
untuk melindungi orang yang mencederakan aku. Aku menolak kerusi roda ke arah pintu teres. Di belakangku, Nazril ketawa dengan beberapa orang lelaki dari syarikatnya. Kemudian aku mendengar namaku. Dia memang suka melebih-lebih, Nazril berkata. Doktor tak pernah cakap dia tak boleh sembuh, tapi Maya memang suka dijaga. Seseorang menggumam sesuatu. Nazril ketawa kecil. Ya, itu cara dia tagih simpati. Kau tahu sajalah macam mana drama keluarga. Aku terus memegang roda kerusi dan pandang terus ke hadapan. Jika aku bertindak balas, aku akan dilabil beremosi. Jika aku diam, aku nampak bersalah. Tak kira apapun, Nazril menang. Tetapi wanita bergaun biru kelak tadi telah bergerak lebih dekat, berpura-pura meneliti bunga. Dia memandang aku sekali, seolah-olah bertanya dengan matanya jika aku okey. Aku memberikan anggukan yang sangat kecil. Kemudian penyelaras acara menepuk tangan dan mengumumkan sesi bergambar keluarga. Nazril menoleh dari seberang bilik dan terus mencari aku. Senyumannya kembali. Sempurna untuk tetamu, tetapi matanya dingin. Dia menunjuk ke arah dinding gambar, kemudian memandang kerusi roda aku. Bukan dengan kerusi itu dalam gambar, katanya. Kawasan bergambar itu kelihatan seperti muka depan majalah. Sebuah pentas akrilik rendah diletakkan di hadapan dinding mawar dengan dua kerusi rehat berwarna emas di tengah untuk Nazril dan Sofenya. Dan kerusi-kerusi yang lebih kecil di sekelilingnya untuk keluarga. Aku tahu masalahnya sebelum ada sesiapa yang bersuara. Kerusi-kerusi itu cantik, sempit, dan tidak selamat untuk seseorang yang mempunyai kecederaan sepertiku. Aku boleh berpindah ke atas permukaan tertentu jika ia stabil. Ketinggiannya sesuai, dan aku ada masa. Tetapi itu tidak sama dengan dipaksa duduk di atas kerusi hiasan di atas platform yang licin di hadapan 80 orang tetamu. Kecederaan T12 aku bermakna aku tiada keseimbangan yang boleh diharap di bawah pinggang. Aku tak dapat rasa kakiku. Aku tak boleh menahan diri jika aku terjatuh. Aku tak boleh tiba-tiba menjadi manusia normal yang boleh berjalan hanya kerana gambar itu akan kelihatan lebih cantik dengan cara itu. Aku mendekati dan berhenti di tepi pentas. Sofenya memberikan senyuman kecil yang serba salah. Nazril melangkah ke sisiku dan menunduk seolah-olah dia sedang berlemah lembut. Jurugambar dah bersedia, katanya melalui celahan gigi. Duduk saja di kerusi itu untuk 2 minit. Aku merendahkan suaraku. Nazril. Aku tak boleh duduk di situ dengan selamat. Kerusi aku okey. Letakkan aku di hujung kalau kau nak. Dia ketawa tanpa rasa lucu. Kau sentiasa ada alasan. Tetamu yang berdekatan tersenyum kerana mereka fikir mereka sepatutnya begitu. Ibu aku membetulkan susunan bunga yang langsung tidak perlu dibetulkan. Ayah aku memeluk tubuh. Sofenya kelihatan keliru. Aku cuba lagi. Aku bukan menolak sebab nak susahkan keadaan. Aku perlukan sokongan. Kalau aku hilang imbangan, aku akan jatuh. Nazril menegakkan badannya, meninggikan suaranya cukup untuk didengari oleh barisan hadapan. Hebatkah macam mana kecederaan tu tiba-tiba muncul tepat pada waktu perhatian orang tak tertumpu pada dia? Beberapa orang ketawa gementar. Wajahku terasa panas. Aku memandang ayah, mengharapkan sedikit belas ihsan. Dia langsung tidak mempedulikannya. Cubalah berkorban sekali, Maya. Berhentilah memalukan kami. Ibu aku berbisik, tolonglah, jangan buat perangai di sini. Ayah itu telah mengekori aku sepanjang hidupku.
Jangan buat perangai apabila Nazril menipu. Jangan buat perangai apabila dia merampas barang orang. Jangan buat perangai apabila aku bangun di hospital dan menceritakan perkara sebenar tentang siapa yang memandu. Jangan buat perangai apabila keluarga aku memutuskan bahawa masa depan abang aku lebih penting daripada tubuh badanku. Aku mencengkam tayar kerusi rodaku dan berkata, tidak. Ia tidak kuat. Ia tidak perlu kuat. Rahang Nazril menegang. Dia melangkah lebih dekat, menghalang pandanganku. Kau fikir kau boleh malukan aku depan syarikat aku? Bisiknya. Kau fikir ini pentas kau? Aku menggelengkan kepala. Aku cuma nak terus duduk di kerusi aku. Sesuatu dalam dirinya tersentak secara senyap pada mulanya. Tangannya turun ke brek pada roda kananku. Klik. Kemudian brek sebelah lagi. Klik. Kerusi aku telah dikunci. Wanita bergaun biru kelat tadi bergerak pantas dari tepi dewan. Aku nampak tangannya mencapai telefon. Nazril tidak perasan. Dia terlalu sibuk tersenyum kepada orang ramai seperti seorang pelakon yang sedang melakonkan watak seorang penyabar. Saya akan bantu adik saya untuk sertai gambar keluarga, umum Nazril. Dia mudah rasa cemas dan suka berdrama. Maya, berhentilah menyusahkan keadaan. Jantung aku berdegup kencang memukul rusuk. Nazril, jangan sentuh aku. Ruang itu menjadi sunyi sehinggakan aku boleh mendengar bunyi gelas tersentuh meja. Sofenya menyebut nama Nazril dengan lembut, memberinya amaran. Dia tidak mempedulikannya. Dia menunduk dan mencengkam bahagian atas lenganku, bukan dengan lembut. Bukan untuk membantu aku berpindah, tetapi seolah-olah aku ini sebuah bagasi. Aku membenamkan jari-jariku pada tempat letak tangan kerusi. Berhenti. Aku tak boleh seimbangkan badan. Dia merendahkan wajahnya dekat dengan wajahku dan mendesis. Berhentilah berlakon nak tagih simpati. Kemudian dia menarik. Badanku terdorong ke hadapan sebelum aku sempat melindungi diri. Kedudukan pinggul aku tersasar. Kaki aku terlipat di bawah badanku, berat dan tidak berguna. Aku cuba mencapai roda, pentas, apa sahaja. Tetapi cengkamannya menyentap aku ke sisi dan ke atas. Untuk satu saat yang mengerikan, aku tergantung di antara kerusi roda dan lantai. Tahu dengan tepat apa yang akan berlaku dan tidak mampu menghalangnya. Kemudian dia melepaskan pegangan. Mungkin dia hilang cengkaman. Mungkin dia sedar orang sedang memandang. Mungkin dia mahu jatuhan itu kelihatan seperti salah aku sendiri. Aku terhempas di hujung pentas akrilik itu dahulu. Cahaya putih meledak di belakang mataku. Bahuku terhempas ke lantai. Dulang berisi gelas champagne jatuh berkecai di sebelah aku dan sepihan kaca bertaburan di atas lantai batu yang digilap. Tapak tangan kananku terhempas tepat di atasnya. Kesakitan menikam tanganku, panas dan serta-merta. Kepalaku berdengung. Bahagian bawah tubuhku terbaring berpintal pada sudut yang tidak dapat aku rasai tetapi boleh dilihat, yang entah bagaimana menjadikannya lebih teruk. Tiada siapa yang bernafas. Muzik terhenti. Jurugambar menurunkan kameranya. Sofenya menutup mulutnya. Ibu aku tersentak tetapi tidak memanggil namaku. Ayah aku langsung tidak bergerak. Nazril berdiri di atasku. Dadanya berombak, mukanya merah. Untuk satu saat yang mustahil, aku fikir dia mungkin sedar apa yang telah dia lakukan. Sebaliknya, dia melihat kaca yang pecah, darah, tetamu yang sedang merenung, dan berkata, "Tengok apa kau dah buat. Kau rosakkan gambar pertunangan aku."
Pada saat skim aku berhenti berasa malu. Rasa malu hanya milik orang yang masih berfikir mereka berhutang permohonan maaf kepada bilik itu. Aku berdarah kerana abang aku telah menarik aku keluar dari kerusi roda. Dan keluarga aku lebih peduli tentang gambar tersebut. Wanita bergaun biru kelak itu merempuk orang ramai dan melutut di sebelahku. Jangan ada sesiapa sentuh dia, katanya dengan tegas. Dia ada kecederaan saraf tunjang. Jangan alihkan dia. Nazril mendengus. Dia tak apa-apa. Dia memang selalu buat macam ni. Wanita itu mendongak memandangnya. Suaranya bertukar dingin. Saya seorang doktor, katanya. Dan saya sudah pun hubungi 999. Namanya ialah Dr. Priya Rao. Dan dia adalah orang pertama di dalam dewan itu yang melayan aku seperti seorang manusia. Bukannya satu masalah. Dia meletakkan sebelah tangan berhampiran bahuku dan sebelah lagi di tepi kepalaku. Berhati-hati agar tidak memutarkan leherku. Maya, awak dengar saya? Tanyanya. Aku berbisik, ya. Bagus. Jangan cuba bergerak. Terus pandang mata saya jika awak boleh. Awak tak keseorangan. Kata-kata itu hampir memecahkan emosiku lebih daripada kejatuhan tadi. Aku tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu daripada keluargaku dalam masa 2 tahun. Nazril berundur selangkah, tiba-tiba sedar betapa banyak telefon pintar sedang dihalalkan kepadanya. Ini mengarut, katanya, memaksa ketawa. Dia tergelincir. Semua orang nampak dia tergelincir. Dr. Priya tidak mengalihkan pandangannya daripadaku. Saya nampak kamu kunci roda kerusinya sebelum kamu sentuh dia. Saya nampak kamu cengkam dengannya. Saya dengar dia beritahu kamu jangan sentuh dia. Itu bukan tergelincir. Bunyi bisikan bermula di kalangan tetamu. Reaksi Nazril beralih dari marah kepada pengiraan. Dia memandang Sofenya. Sayang, beritahu mereka abang cuma nak tolong. Sofenya merenungnya seolah-olah dia tidak pernah melihat lelaki itu sebelum ini. Saya tak tahu nak cakap apa, bisiknya. Ayah aku akhirnya bergerak, bukan ke arahku, tetapi ke arah Dr. Priya. Puan, ini masalah keluarga. Puan sedang membuat tuduhan yang puan sendiri tak faham. Dr. Priya mendongak perlahan-lahan. Seorang wanita OQ sedang berdarah di lantai selepas ditarik dari alat bantuan pergerakannya. Itu bukan masalah keluarga. Itu adalah kecemasan. Mulut ayah aku menegang. Bertahun-tahun dipatuhi tidak menyediakan dirinya untuk berdepan dengan seseorang yang langsung tidak peduli tentang nada suaranya. Ibu aku berlega dekat dengan Nazril, mula menangis sekarang, tetapi matanya asyik melirik ke arah tetamu. Dia sedang mengira kerosakan imej keluarga, bukannya mengira kesakitan aku. Nazril tiba-tiba mencangkung, mencapai ke arahku seolah-olah dia baru teringat ada kamera. Maya, marilah. Beritahu mereka ini kemalangan. Beritahu mereka abang cuba nak tolong. Dr. Priya menengking. Undur ke belakang sekarang. Nazril kaku. Seorang lelaki bersut kelabu melangkah ke hadapan. Aku nampak dia sebelum ini bersama rakan sekejar Nazril. Wajahnya pucat tetapi tegas. Saya ada video kejadian, katanya. Nazril berpaling kepadanya. Hakim, jangan. Lelaki itu, Hakim, mengangkat telefonnya dengan tangan yang menggeletar. Saya mula merakam bila kau kunci roda dia. Saya ingat kau cuma nak buat benda bodoh. Saya tak. Sangka kau betul-betul akan tarik dia keluar dari kerusi. Mata Nazril membulat.
Kau salah faham apa yang kau nampak. Hakim menggelengkan kepala. Tak, saya dah penat salah faham dengan kau. Kemudian pintu lift terbuka. Bunyi derapan but yang berat memasuki dewan. Seorang pegawai polis masuk dahulu, kemudian seorang lagi, dan kemudian 3 lagi di belakang mereka. 5 orang anggota PDRM berpakaian seragam gelap berjalan ke dalam bilik yang penuh dengan bunga krim. Lilin emas dan golongan elit yang ketakutan, dan seluruh majlis pertunangan itu membeku. Pegawai yang mengetuai pasukan itu melihat segalanya dalam beberapa saat. Seorang wanita di lantai, darah di atas lantai batu. Kerusi roda yang terkunci beberapa kaki jahnya, kaca pecah, tetamu yang merakam. Dan seorang lelaki berpeluh membasahi sut mahalnya. Siapa yang hubungi 999? Doktor pria mengangkat sebelah tangannya tanpa mengalihkan sebelah tangan lagi dari sisi kepalaku. Saya Doktor Priya Rao. Saya saksi kejadian serangan fizikal ini dan telah meminta bantuan. Perubatan untuk mangsa yang mempunyai kecederaan saraf tunjang. Serangan fizikal? Nazril menengking. Kau ni gila ke? Ayah aku melangkah di hadapannya. Tuan. Saya Datuk Kamal. Saya pernah berkhidmat sebagai perunding polis selama bertahun-tahun. Perkara ini sedang diperbesar-besarkan. Anak perempuan saya memang beremosi dan anak lelaki saya cuma cuba tolong dia naik ke atas kerusi. Pegawai polis itu memandangnya. Tuan, sila berundur. Ayah aku tidak berganjak. Saya beritahu tuan, ini cuma salah faham. Tuan, berundur sekarang atau tuan akan diiring keluar. Itu adalah kali pertama dalam hidup aku melihat ayah mematuhi arahan seseorang ketika dia sedang marah. Pasukan paramedik masuk membawa pengusung. Doktor pria memberikan laporan yang jelas. Perempuan 27 tahun, rekod kecederaan saraf tunjang, ditarik dari kerusi roda, hentakan di kepala. Luka terbelah di tapak tangan kanan, kemungkinan gegaran otak, tidak pasti jika ada kecederaan cervix. Anggota paramedik bergerak dengan teliti. Untuk kali pertama malam itu, tubuh aku dikendalikan dengan rasa hormat. Semasa mereka memeriksa anak mataku dan membalut tanganku. Hakim menunjuan video tersebut kepada pegawai polis tadi. Aku tak dapat melihat skrin, tetapi aku dengar nafas Nazril semakin berat. Seorang lagi tetamu bersuara. Saya nampak juga. Kemudian seorang lagi. Lelaki itu tengking dia dulu. Seorang pelayan menyampuk. Kami ada kamera lita tertutup, CCTV, menghala ke pentas. Saya boleh panggil pengurus. Darah menyirap dari wajah Nazril, menjadikannya pucat lesi. Sofenya melangkah jauh daripadanya. Nazril cuba mencapai pergelangan tangannya. Sofenya, jangan buat macam ni. Sofenya menarik tangannya. Jangan sentuh saya. Pegawai polis itu menghampiri Nazril. Encik, sila pusing belakang dan letakkan tangan di belakang badan. Nazril ketawa tidak percaya. Tuan tak boleh tangkap saya di majlis pertunangan saya sendiri. Encik sedang ditahan semasa kami menyiasat kes serangan fizikal yang mendatangkan kecederaan. Pusing belakang. Ibu aku menjerit, Kamal, buatlah sesuatu. Tetapi ayah aku tidak mampu berbuat apa-apa. Bukan dengan kehadiran 5 anggota polis, bukan dengan bukti video, bukan dengan saksi. Dan bukan dengan doktor pria yang masih melutut di sebelahku di tengah-tengah sepihan kaca gelas syempin. Nazril memandangku dan langsung tiada kemaafan dalam matanya. Hanya kemarahan yang membara.
Maya, beritahu mereka ini cuma kemalangan. Beritahu mereka sekarang. Selama 2 tahun, aku sentiasa menipu untuk melindunginya. Malam itu, aku memberikannya kesunyian. Gari berbunyi klik di pergelangan tangannya. Sofia menanggalkan cincin pertunangannya dan memegangnya di tapak tangannya. Dia tidak menjerit. Dia hanya merenung lelaki yang hampir dikahwininya. Semasa paramedik mengangkat aku ke atas pengusung, Nazril menjerit namaku. Ibu aku menangis dan menuduh aku telah menghancurkan keluarga kami. Ayah aku memandang aku dengan pandangan penuh kebencian yang disalut dengan kekecewaan. Tetapi para tetamu sudah melihat secukupnya. Pintu lift tertutup di antara aku dan majlis pertunangan itu. Dan buat pertama kalinya sejak kemalangan itu, aku faham bahawa kebenaran masih boleh bergerak ke depan walaupun kaki aku tidak mampu melangkah. Di hospital, kesakitan datang secara bergelombang. Kepalaku berdenyut. Tangan kananku rasa terbakar tempat kaca memotong tapak tanganku. Dan bahuku terasa seperti seseorang telah memukulnya dengan paku. Imbasan X-ray menunjukkan tiada kerosakan saraf tunjang yang baharu, yang mana ia adalah berita baik. Tetapi orang yang bercakap begitu jarang faham apa yang telah dirampas oleh kerosakan saraf tunjang yang sedia ada. Doktor pria kekal menemani aku sehingga aku dipindahkan ke ward. Dia bercakap dengan doktor kecemasan, memastikan sejarah kecederaan aku direkodkan dengan betul, dan memberikan kadnya kepadaku. Kalau keluarga awak cuba beri tekanan, hubungi saya, katanya. Bukan hanya untuk nasihat perubatan. Kalau mereka cuba buat awak ragu-ragu tentang apa yang berlaku. Aku memandangnya, terlalu penat untuk menyembunyikan rasa terkejutku. Dia pernah melihat keluarga seperti keluargaku sebelum ini. Keesokan paginya, ibu bapa aku tiba sebelum sarapan. Ibu aku memakai cermin mata gelap di dalam wad. Ayah aku kelihatan seperti tidak tidur semalaman, tetapi kemarahan membuatnya terus berdiri. Kedua-duanya tidak bertanya bagaimana keadaan kepalaku. Kedua-duanya tidak bertanya berapa banyak jahitan pada tanganku. Ibu aku memulakan dengan, "Maya, sayang, kita perlu bincang tentang Nazril." Sudah tentu tentang Nazril. Ayah aku menutup pintu. Abang kamu terpaksa meringkuk semalaman dalam lokap sebab kekacauan ni. Sebab kekacauan ni, aku mengulanginya. Rahangnya menegang. Jangan putar belit ayat ayah. Dia buat silap. Dia dalam keadaan tertekan. Pihak atasan syarikat ada. Di sana. Keluarga Sofianya ada di sana. Kamu tahu betapa sensitifnya dia kalau dimalukan. Tanganku berdenyut di bawah balutan. Dia tarik Maya keluar dari kerusi roda. Ibu aku duduk di tepi katil dan cuba memegang tanganku. Aku menarik tanganku menjauh. Wajahnya berkerut, bukan kerana rasa bersalah, tetapi terasa hati. Maya, dia abang kamu. Dia hampir kehilangan segalanya. Pangkatnya, pertunangannya, kejayanya. Kamu tak tahu apa kesannya pada dia. Aku merenungnya. Maya tahu dengan tepat macam mana rasanya bila hilang segalanya. Kesunyian memenuhi bilik. Skim peraturan dalam keluarga kami. Kami boleh bercakap tentang tekanan Nazril, kesilapan Nazril, masa depan Nazril, dan reputasi Nazril. Kami tidak bercakap tentang kemalangan itu melainkan semua orang setuju bahawa ia adalah satu tragedi dan bukan salah sesiapa. Kemudian seorang wanita mengetuk pintu sekali dan masuk. Dia memakai blazer biru gelap dan membawa fail kulit. Maya? Saya Peguam Aina.
Doktor pria minta saya singgah sekiranya Cik sudi bercakap dengan peguam. Ayah aku bangun. Dia tak perlukan peguam. Aina memandangnya kemudian memandangku. Itu terpulang kepada Maya. Aku berkata, saya nak bercakap dengan dia. Ibu aku berbisik, Maya, jangan berdrama. Aina melihat tanganku yang berbalut dan lebam-lebam yang mula kelihatan pada lenganku. Saya rasa keadaan ini dah melangkaui tahap berdrama. Ayah aku menyuruhnya keluar. Aina dengan tenang memberitahu bahawa jika dia campur tangan dengan hak mangsa untuk mendapatkan peguam, dia akan meminta pengawal keselamatan hospital untuk mengiringnya keluar. Ibu bapa aku melangkah keluar ke koridor, penuh dengan amarah. Aina duduk di sebelahku dan menerangkan apa yang boleh berlaku seterusnya. Pertuduhan jenayah sedang berjalan. Memandangkan aku adalah UKU dan Nazril telah menarik aku dari alat bantuan pergerakan, kes ini mempunyai faktor yang memburukan. Terdapat juga potensi untuk tuntutan saman sidil, bukan hanya untuk serangan fizikal, tetapi untuk tekanan emosi, kos perubatan dan sejarah yang berkaitan dengan kemalangan asal jika bukti menyokongnya. Aku bertanya apa maksudnya. Dia membuka fail. Doktor pria menyebut bahawa keluarga Cik mungkin telah menyembunyikan fakta berkaitan dengan kemalangan kereta yang menyebabkan kelumpuhan Cik. Aku rasa nafasku terhenti. Selama 2 tahun, aku telah menjaga kebenaran itu seperti kotak yang dikunci rapat. Aina menunggu, jadi aku menceritakan semuanya kepadanya. Aku beritahu dia Nazril yang memandu selepas majlis sambutan syarikatnya. Aku beritahu dia Nazril telah minum arak cukup banyak sehingga aku merayunya untuk membiarkan aku menempah kereta e-hailing. Nazril ketawa dan berkata dia okey. Dia asyik melihat telefonnya kerana dia sedang bertengkar dengan seseorang dari tempat kerja. Aku masih ingat cahaya dari skrin telefon, selekor di jalan, pergerakan steering yang mengejut, dan besi kereta yang remuk menghempap kami. Aku beritahu Aina aku tersedar selepas pembedahan dengan ibu, aku menangis dan ayah aku memberitahu bahawa Nazril tidak mungkin dapat bertahan dengan rekod jenayah. Mereka berkata keluarga mesti melindungi keluarga. Mereka meminta aku menyatakan bahawa aku tidak ingat dengan jelas siapa yang memandu. Kemudian, apabila siasatan reda, mereka menukar cerita sepenuhnya. Jalan teruk, hujan lebat, takdir, apa sahaja asalkan bukan nama Nazril. Aina mencatat nota tanpa menyampuk. Apabila aku selesai, tekadku terasa perit. Kemudian Sofenya datang. Dia berdiri di pintu memegang secawan kopi yang belum disentuh. Matanya bengkak kerana menangis. Aku sangka aku akan membencinya. Tetapi dia kelihatan seperti seorang lagi mangsa yang baru tersedar dari lakonan Nazril. Saya minta maaf sangat-sangat, katanya. Saya percayakan dia. Dia beritahu saya awak yang jadi punca kemalangan tu. Dia kata awak mabuk dan rampas steering. Perut aku memulas. Walaupun selepas semua yang berlaku, aku tak sangka dia sanggup pergi sejauh itu. Sofenya menghulurkan telefonnya kepada Aina. Nazril hantar mesej-mesej ni masa kami mula-mula bercinta. Dia kata, mak ayah saya tolong uruskan insurans sebab dia tak stabil emosinya. Saya simpan semua. Aina memandangku. Maya, bukti ini sangat penting. Ibu bapa aku masuk semula tepat ketika Sofenya melangkah keluar. Ayah aku melihat fail Aina, melihat wajah Sofenya, dan mula sedar bahawa dinding penipuan mereka semakin runtuh. Maya, katanya, suaranya rendah berbau amaran. Hati-hati dengan apa yang kamu buat. Aku memandangnya,
Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidak lagi berasa seperti anak perempuan yang ketakutan. Aku berasa seperti seorang saksi kejadian. Tidak, balasku. Maya dah cukup berhati-hati selama 2 tahun. Sekarang Maya nak bercakap benar. Video dari majlis pertunangan itu tersebar lebih pantas daripada yang dijangka sesiapa. Pertama, ia tersebar melalui grup-grup WhatsApp peribadi. Kemudian ke laman tempatan. Seterusnya ke akaun-akaun gosip yang sangat suka melihat kejatuhan orang kaya dan cantik di majlis mewah. Seseorang telah mengaburkan wajahku, tetapi wajah Nazril amat jelas. Suaranya juga jelas. Berhentilah berlakon nak tagih simpati. Ayat itu mengikorinya ke mana-mana sahaja. Dalam masa 48 jam, syarikat hotel mewah itu menggantung tugasnya. Kenyataan rasmi syarikat menggunakan ayat korporat yang dingin mengenai nilai teras dan siasatan, tetapi semua orang tahu kebenarannya. Nazril, anak emas keluarga, eksekutif yang sedang meningkat naik, telah menjadi liabiliti awam. Sofenya memutuskan pertunangan melalui peguamnya. Dia tidak bertemu dengannya, tidak menghubunginya, dan tidak memberikan satu babak emosi terakhir untuk Nazril kawal. Sofenya memulangkan cincin tersebut di dalam kotak baldu tanpa sebarang nota. Ibu bapa aku cuba menghubungi aku dari nombor yang disekat. Ibu aku menangis mengatakan aku sedang memusnahkan hidup Nazril. Ayah aku menuduh aku telah menukar satu kesilapan menjadi peperangan keluarga. Apabila aku enggan menjawab, mereka menghubungi peguam Aina. Itu adalah kesilapan mereka yang seterusnya. Aina telah mengumpul segalanya. Hakim menyerahkan video dan kenyataannya. Pihak pengurusan dewan memberikan rakaman CCTV yang menunjukkan Nazril mengunci kerusi rodaku sebelum menarikku ke hadapan. Doktor pria menulis laporan perubatan menjelaskan betapa berbahayanya menarik seseorang yang mempunyai kecederaan saraf tunjang dari alat bantuan pergerakan. Kemudian Aina menemui rekod lama dari kemalangan itu. Terdapat risit dari bar pada malam Nazril memandu. Rekod telefon menunjukkan mesej dihantar beberapa minit sebelum kejadian. Nota pendaftaran hospital merekodkan aku berulang kali memberitahu jururawat bahawa abang aku yang memandu dan sedang bermain telefon. Keluarga aku telah menimbus kebenaran dari kacamata sosial, tetapi mereka tidak memadamkannya sepenuhnya. Apabila peguam Nazril melihat bahan bukti itu, semua ugutan terhenti. Mereka mahukan tawaran rundingan penyelesaian, plea deal. Aina menerangkannya kepada aku di hospital. Nazril akan mengaku bersalah, menerima tempoh pengawasan, probation, masa penjara yang singkat, perintah sekatan, khidmat masyarakat dan pengakuan bersalah secara rasmi. Sebagai balasan, dia akan mengelakkan perbicaraan awam yang panjang. Penyelesaian tuntutan sidil dipersetujui pada 1.8 juta RM. Wang itu akan menampung bil perubatan, terapi masa depan, ubah suai kebolehcapaian OQ, kesakitan, penderitaan dan kerosakan yang disebabkan oleh pembohongan bertahun-tahun. Angka itu langsung tak rasa nyata. Aku telah menghabiskan masa 2 tahun bergaduh dengan pihak insurans untuk kos pembaikan kerusi roda, terapi, ubat-ubatan dan peralatan asas. Kini, kebenaran ada harganya dan untuk kali pertama, bukan aku yang perlu membayarnya. Ibu bapa aku datang ke hospital dengan wajah yang musnah. Ayah aku berkata mereka terpaksa menjual banglo percutian mereka di Janda Baik, mengeluarkan semua simpanan ke WSP dan persaraan, menjual kereta Mustang kesayangannya, dan membuat pinjaman ke atas rumah utama mereka. Ibu aku berbisik bahawa ini akan melingkupkan kewangan mereka. Perkataan itu tergantung di udara.
Aku memandang mereka dan berkata, sekarang barulah Mama dan Papa tahu apa rasanya bila pilihan orang lain menghancurkan masa depan kita. Mereka berkata mereka hanya melakukan apa yang terbaik untuk keluarga. Aku membalas, tak, Mama dan Papa buat apa yang terbaik untuk Nazril. Itu dua perkara yang berbeza. 7 hari kemudian, transaksi wang dijelaskan. Mereka menjual banglo itu dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasaran. Mengosongkan simpanan mereka dan berhutang untuk bakinya. 2 hari selepas itu, Nazril berdiri di mahkamah dan mengaku bersalah atas pertuduhan serangan mendatangkan kecederaan. Dia dijatuhkan hukuman 90 hari penjara, 5 tahun tempoh pengawasan, kelas pengurusan kemarahan wajib, 600 jam khidmat masyarakat bersama organisasi sokongan UQ, dan 1 perintah sekatan supaya tidak mendekati aku. Sebagai sebahagian daripada penyelesaian kes, dia mengakui tindakannya adalah disengajakan dan berniat mencederakan. Kata-kata itu lebih bermakna daripada wang ringgit. Bukan salah faham, bukan sekadar berdrama, bukan kemalangan disengajakan dan mencederakan. Nazril hilang pekerjaannya sebelum sempat melaporkan diri ke penjara. Kenaikan pangkatnya lesap. Rangkaian profesionalnya dia membisu. Keluarga surveinya memadam setiap gambarnya. Ibu bapa aku berhenti mengadakan majlis makan malam kerana tiada siapa yang mahu duduk di meja. Mereka dan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Apabila Nazril keluar dari penjara, dia tidak kembali ke pejabat bangunan pencakar langit atau makan tengah hari korporat. Dia terpaksa mengambil shift malam di sebuah gudang logistik di luar bandar. Orang bertanya adakah aku rasa gembira. Aku tidak tahu bagaimana untuk menjawabnya. Aku tak gembira keluarga aku hancur. Aku tak gembira kerana terpaksa menitiskan darah di atas lantai barulah orang percaya padaku. Tetapi apabila aku melihat tanda tangan Nazril di bawah pengakuan bersalah itu, aku dapat tidur lena sepanjang malam buat pertama kalinya dalam tempoh 2 tahun. 18 bulan kemudian, aku bangun di sebuah rumah di mana setiap pintunya adalah milikku. Pangsapuri baruku mempunyai lorong yang luas, lantai yang rata, bilik mandi yang boleh dilalui terus dengan kerusi roda, kabinet yang lebih rendah, dan balkoni yang dipenuhi cahaya matahari pagi. Aku membelinya dengan sebahagian daripada wang pampasan itu. Bukan kerana wang dapat menyembuhkan apa yang Nazril telah lakukan, tetapi kerana ia memberikan aku pilihan yang selama ini dirampas oleh keluargaku. Aku menggunakan baki wang tersebut untuk fisioterapi, peralatan adaptif, penjagaan perubatan, dan membina perniagaan perundingan kebolehcapaian secara dalam talian. Pada mulanya, ia hanya aku dan komputer riba membantu syarikat mereka bentuk laman web dan aplikasi untuk golongan yang tubuh mereka tidak sesuai dengan andaian malas dunia ini. Kemudian pelanggan mula datang. Kemudian mereka mengesyorkan aku kepada orang lain. Kemudian sebuah ngum meminta aku memberi ceramah kepada pesakit yang baru lumpuh tentang cara hidup berdikari. Aku hampir menolak. Aku tidak rasa diri aku ini memberi inspirasi. Aku hanyalah seseorang yang telah terselamat daripada sebuah keluarga yang mengelirukan antara berdiam diri dan erti kesetiaan. Tetapi aku pergi, dan aku beritahu mereka perkara sebenar. Hilang keupayaan bergerak itu memang perit. Tetapi hilang hak untuk dipercayai boleh jadi jauh lebih menyakitkan. Meminta akses kemudahan bukanlah mengemis. Kerusi roda bukanlah satu simbol kegagalan. Ia adalah alat untuk sebuah kebebasan. Selepas tamat, seorang wanita muda memegang tanganku dan berkata, "Saya ingat hidup saya dah berakhir. Sekarang saya rasa mungkin ia cuma sedikit berbeza."
Kata-kata itu lekat di hatiku lebih lama daripada mana-mana permohonan maaf. Nazril akhirnya menghantar sepucuk surat kepadaku. Dia menulis bahawa dia minta maaf kerana memalukan aku, minta maaf atas kemalangan kereta itu, dan minta maaf kerana membenci kerusi rodaku kerana ia sentiasa mengingatkannya tentang apa yang telah dia lakukan. Aku membaca surat itu 2 kali. Aku menangis untuk seorang abang yang aku harap dia boleh jadi. Dan untuk ibu bapa yang aku harap telah melindungiku. Tetapi aku tidak membalas. Kemaafan bukanlah sebuah pintu yang kamu wajib buka. Kadang-kadang, kemaafan adalah menyimpan surat itu jauh-jauh, bernafas tanpa ada rasa benci, dan membiarkan mangga pintu terus ditukar. Ibu bapa aku terus menghantar mesej melalui saudara mara. Ibu kamu sedih. Ayah kamu tak sihat. Nazril sedang mencuba. Setiap keluarga buat silap. Tetapi setiap mesej membawa tuntutan tersembunyi yang sama. Kembalilah dan buatkan kami rasa suci semula. Aku tidak kembali. Pengajaran yang aku pelajari adalah sangat mudah. Pertalian darah bukanlah satu kontrak yang memaksa kamu untuk kekal di tempat kamu disakiti. Rasa hormat bukanlah satu pilihan hanya kerana seseorang itu berkongsi nama keluarga dengan kamu. Cinta yang menuntut kamu supaya mendiamkan diri bukanlah cinta. Ia adalah kawalan. Menetapkan sempadan bukanlah satu kekejaman. Menetapkan sempadan adalah cara bagaimana orang yang terluka menghalang luka itu daripada menjadi identiti keseluruhan hidup mereka. Kini pada malam-malam yang sunyi, aku duduk di tepi taman kecil di balkoni rumahku. Telefonku kadang-kadang bergetar dengan mesej daripada orang-orang dalam kumpulan sokongan aku. Mereka yang sedang belajar menggunakan kawalan tangan untuk memandu, mengubah suai tempat tinggal, dan belajar untuk berhenti meminta maaf kerana perlukan ruang untuk diri sendiri. Pada satu malam, seorang kawan baru dari pusat pemulihan menghantar mesej. Awak tolong saya percaya yang saya masih ada masa depan. Aku melihat kata-kata itu dan akhirnya aku memahami erti keadilan. Ia bukanlah tentang Nazril kehilangan kejayanya. Ia bukanlah tentang ibu bapa aku terpaksa menjual banglo percutian mereka. Keadilan adalah bangun pagi di tempat di mana tiada sesiapa yang memanggil aku satu beban. Keadilan adalah memilih orang-orang yang melihat kerusi rodaku dan masih memandang tepat ke dalam mataku. Keadilan adalah menukarkan rasa sakit aku menjadi pengetahuan berharga yang boleh membantu orang lain terus bertahan hidup. Kadang-kadang memilih diri sendiri berbanding keluarga terasa seperti satu pengkhianatan. Tetapi kadang-kadang, skim pelajaran pertama yang paling jujur tentang cara untuk bertahan, tentang harga diri, dan tentang erti sebuah kebebasan.